Kau tahu tak, pasport Malaysia sekarang ni duduk di tangga ketiga dunia based on Passport Index 2025. Tapi korang tahu tak, kenapa pasport Malaysia ni boleh jadi hebat macam tu? Dan apakah kelebihannya pada kita sebagai rakyat Malaysia? You see, setiap tahun ada indeks yang akan ukur kekuatan pasport. Contohnya, Passport Index ataupun Henley Passport Index. Indeks ni dia kira berapa negara yang kita boleh masuk tanpa visa ataupun boleh dapat visa on arrival. Untuk yang tak tahu, fungsi visa ni adalah sebagai kebenaran rasmi untuk masuk ke sesebuah negara. Sebab banyak negara dia nak filter dulu siapa yang boleh masuk. Untuk jaga safety, untuk kawal turis dan untuk elak orang kerja ataupun tinggal secara haram. Tapi bila mana-mana dua negara dah ada kepercayaan antara satu sama lain, maksudnya negara lain percaya pada sistem keselamatan dan reputasi rakyat Malaysia, barulah boleh wujudnya perjanjian visa free. Jadi pemegang pasport Malaysia sekarang ni boleh masuk ke 174 buah negara tanpa visa. Sebab itulah pasport kita sekarang ni boleh duduk antara pasport yang paling power dalam dunia. Tapi bagi I, ada sebab yang lain yang menyebabkan pasport Malaysia capai top 3 ranking di dunia. Pertama, sebab kita punya dokumen keselamatan canggih. Contohnya macam chip biometrik, data digital dan juga sistem kawalan yang diiktiraf antarabangsa membuatkan negara lain percaya yang dokumen pasport tu adalah sahih dan susah untuk dipalsukan. Kedua, hubungan diplomatik Malaysia sangat luas. Kerajaan kita aktif untuk perjanjian dua hala dengan kebanyakan negara. Ketiga, imej negara stabil dan juga neutral, tak ada tunjuk perasaan bergaduh sana sini. Jadi negara luar pun lebih terbuka untuk membenarkan rakyat Malaysia masuk tanpa syarat yang ketat. Keempat, reputasi penduduk Malaysia sendiri. Di mana bila kita pergi ke negara orang, jarang sekali rakyat Malaysia duduk di sana secara haram. Masuk sebagai turis tapi nak duduk lama-lama. Benda ni tak banyak. So, jangan masih percayalah kepada rakyat Malaysia. Tapi kalau kes rakyat Malaysia duduk secara haram ni meningkat, yes, negara tu akan mula memperketatkan DP borders against kemasukan turis Malaysia. Maknanya maybe kita dah kena pakai visa lah untuk pergi ke negara-negara lain sebab pasport kita dah makin kurang. Kita tak nak benda tu berlaku lah. Dari sudut ekonomi pula, bagi pelabur ini adalah tanda yang negara kita dipercayai sebab kedudukan ranking pasport ni bukan tentang travel je tapi mencerminkan kekuatan diplomasi, kestabilan ekonomi dan reputasi global Malaysia. I as a Malaysian rasa bangga dengan ranking pasport kita ni, terutama sekali sebab best. Nak apply for visa bukan mudah. So korang pula macam mana? Negara mana yang korang dah pergi? Lepas tu kena pakai visa dan how difficult was it untuk apply visa tersebut? Let us know in the comments.